Yang tak berkemampuan beli motor Jepun ni, design ala-ala monkey. Kita dah ada satu alternatif daripada Avita untuk yang suka motor-motor ala-ala monkey. Untuk orang yang suka style, suka orang kata fun bike dan jenis yang suka main dalam bandar, suka adventure dan kalau limit pun daily limit pun boleh juga untuk motor ni. Okey, inilah dia Marble 150. Untuk spek motor ni adalah air cool. Dia tak ada coolant. Single silinder 4 stroke dan 2 valve. Untuk engine displacement dia adalah 149cc Boleh katakan untuk satu kategori 150 dalam bandar ni sangat-sangat mencukupi sebenarnya. Jadi maksimum yang dihasilkan adalah sekitar 7.8 kW pada 7,500 rpm dan torque dihasilkan adalah 11.5 pada 5,500 rpm. So sangat mencukupi untuk dalam bandar dan untuk adventure. Okey, dia bagi manual manual 5 speed lupa motor ni ada clutch, jangan lupa motor ni ada clutch 5 speed. Kapasiti minyak enjin dia 0.8 liter so korang just beli satu botol saja untuk servis. Walaupun dia motor-motor adventure ataupun fun bike, tapi dia bagi spesifikasi dan betul kelengkapan ni, iaitu contohnya USD fork. Tayar pun dia bagi 120, 70, 12. Rim ni saiz 12 guys. Sama dengan belakang. Saiz rim dia sama, saiz tayar pun sama. Okey, mudguard pun dia bagi jenis macam ni. Dia ada distance supaya motor ni lebih sedap untuk bawa off-road lah. Dia ada gap yang agak tinggi. Dua-dua dia pakai disc depan dan belakang. Dia tak ada ABS guys. Dia tak ada ABS. Dan dia punya berat dia sangat ringan guys. 110 kg sahaja. 110 kg sahaja. Seat height dia 760. Tak ada tinggi sangat kan. Okey, tank dia berapa guys? Tank tangki minyak dia berapa? Kalau korang bawa bandar kan, maybe nak try bawa jauh ke, tangki dia adalah satu benda yang sangat penting. Itu berapa liter guys? Itu 8.2 liter 8.2 liter. Lever pun dia bagi bukan cak ayam lah. Dia bagi adjustable, dia bagi parking brake. Ada parking brake kat sini guys. Okay. Kunci dia bagi pun sangat smart. Okay. Kunci dia bagi sangat solid dan smart. Ini bukan button ini logo saja. Untuk bahagian kill switch, untuk bahagian start engine, untuk emergency light, lampu tinggi, lampu rendah, signal dan horn. Okay. Untuk bahagian lever clutch pun sangat-sangat cantik. Dia bagi besar. Dan set mirror pun jenis bagi yang bulat untuk klasik, nampakkan klasik. Dan dia bagi sekali dia punya reservoir ini nampak minyak ke dalam. Agak susah dah dapatkan reservoir untuk standard motor dapat yang macam ni. Ini motor ni dia bagi sekali reservoir yang transparent. Seat yang dia bagi ni pun seat yang sangat-sangat besar. So korang boleh fly kot. Boleh fly ke? Sebab dia dekat straight tau. Sesuai, memang selesa lah. Kau tengok ketebalan seat pun dah tahu dah motor ni sangat nak selesa. Okay, spoiler. Exhaust belakang jenis yang bukan adjustable lah. Okay. Exhaust dia offsetkan ke bahagian hadapan supaya apa? Supaya kita motor ni boleh masuk sungai. Kalau exhaust dekat bawah ni masuklah air kan. So dia offsetkan bahagian atas, boleh nampak motor ni lebih adventure. Okay. Motor ni tak ada coolant Motor ni tak ada coolant, dia air coolant. Okay. Bahagian belakang dia bagi disc, kaliper. Bahagian belakang lampu dia jenis bulat dan signal dia jenis bulat guys. Boleh on tak kunci? Okay, signal. Double signal boleh? Sekejap, bukan double signal. Okay. Okay, untuk lampu belakang macam ni bulat, klasik, dan lampu signal dia bagi bulat juga. So, dia maintain ciri-ciri klasik tu. Yang tak berkemampuan beli motor Jepun ni, design ala-ala monkey. Kita dah ada satu alternatif daripada Avita untuk yang suka motor-motor ala-ala monkey. Marble 150. So, korang dah ada pilihan di Malaysia. Korang tak perlu import daripada Jepun ke. Kan? Kita dah ada Avita berkonsepkan monkey. So, kita dah ada alternatif. Okay, untuk minat motor-motor jenis macam ni lah. Yes. Lupa kita tengok meter dia macam mana. Meter dia pakai digital.
Walaupun dia bulat, dia bagi digital juga. Okay, very basic lah. Speedo, indikator minyak, gear indicator. Itu je lah dia bagi. Jom kita try naik. Macam mana position motor ni. Nak kaki belakang ke kaki depan nak naik? Belakang Kalau depan boleh. Macam. Okay. Boleh, kat sini ada satu. Sini. Boleh naik dorang. Boleh lah, boleh. Pergi kedai kecil. Sedap Tapi absorber tu kita dah besar macam monster. Ini 165cm. Senang menampak yang motor fun bike kan. Senang menampak pun senang. Gunakan kaki dia macam ni. Nak wheelie pun boleh. Nak wheelie, nak fly, boleh lah. Boleh fly sebab dia ada flight kat sini. Boleh fly. Jangan buat guys, kurau je. Okey. Dia punya position dia sangat selesa lah. Handle dia tinggi. Okey. Macam body kita tegak, dia handle lebih tinggi. Kalau kau nak tingkat handle pun boleh, sampai sini pun boleh. Jadi kelakar sikit. Kan? So handle dia just nice. Untuk ketinggian aku yang 165cm ni. Okay. Kalau kau tengok harga dia untuk motor Marvel 150 Okay, motor ni orang kata motor hobi lah. Motor hobi mungkin mahal sikit lah. 7988 150cc. Dia jangan compare dengan skuter-skuter yang ada dekat market harga macam ni. Ini untuk motor-motor yang orang kata untuk collection, hobi, adventure, tak sama guys. Okay. Sebagai motor yang hobi macam ni, motor fun bike macam ni, sebenarnya harga ni sangat-sangat comfortable. Okay. Jangan compare dengan skuter motor ni. Jangan compare. Kau orang tak nak kelajuan tapi kau nak fun. Kau dapat adventure, kau dapat lifestyle. Motor ni ada. Kena dengan harga dia guys. Jangan compare dengan motor skuter apa ke, jangan. Tak baik.